Hai, Assalamualaikum. Selamat belajar, selamat pagi. Saya hari ini nak ajar anda, murid-murid tahun 2 dan tahun 3 atau murid-murid pemulihan pemulih, bagaimana kita nak bezakan dan kita nak kenal ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, ini BM sekolah rendah. Okey. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa dia maksud ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. So sekarang kita tengok ayat tunggal Kita bawa tengah sikit ni, kita letak center tengah sini sikit. Okey, ni tengok dekat papan putih ni. Kalau awak nampak belah kiri ni ayat tunggal. Apa maksud tunggal? Tunggal maksudnya satu. So, tunggal maksudnya satu. So kalau ibu tunggal kan, anak tunggal, tu maksudnya satu lah. So satu. So majmuk maksudnya banyak. So ayat tunggal, ayat yang satu. Ayat majmuk, ayat banyak. Tapi tak faham lagi. So apa yang satu? So dalam ayat, kalau ayat tunggal, dia ada satu cerita saja. Kalau ayat majmuk, dia ada lebih banyak cerita. So kita tulis sini banyak cerita. Okey. Kita merahkan dia supaya nak faham maksud. Okey. So ayat majmuk ada banyak. Banyak tu maknanya apa? Lebih dari satu. 2 ke 3 ke tak kisah. Janji lebih dari satu. Sebab kalau satu ialah ayat tunggal. Kalau lebih ayat majmuk. Itu garis asas atau panduan yang awak semua kena tahu. So, sekarang kita buat ayat. Nak tengok kita pendekkan supaya kita nak tengok kat mana letaknya. Kita letak tengah-tengah dulu kan. Okey, sekarang cerita pertama. Ali sedang main bola. Mudah ni. Okey, ayat mudah tahun 2, tahun 3. So, Ali sedang main bola. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ya, betul. Ayat tunggal. Sebab dia ada satu cerita. Cerita apa? Cerita Ali sedang main bola. Tak ada cerita lain dah. So, dia adalah ayat tunggal. Okey. Kalau kita buat ayat kedua pula, contoh. Ibu sedang menjemur kain di belakang rumah. Okey. Tadi kita kata ini ayat tunggal sebab awak nampak pendek. So, sekarang ayat ni panjang pula. Kita bagi panjang sikit. Besar. So, ibu sedang menjemur kain di belakang rumah. Panjang tu ayat tu. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Sebab cerita dia satu je. Cerita dia, ibu sedang menjemur kain. Okey? Bila ibu sedang menjemur kain, tak ada cerita lain. So, dia adalah ayat tunggal. Okey, itu besar sikit. So, bagaimana jadi ayat majmuk? Kita copy je balik. Tengok, contoh, katalah kita ambil ayat yang pertama balik tadi, iaitu Ali ibu sedang menjemur kain pula. Katalah ayat ini juga, ayat Ali sedang main bola ni. Ctrl C, Ctrl V. Oi. Kena copy. Okey, Ctrl C, Ctrl V. Okey, ini. Ayat asal dia, katanya, contoh, ialah Ali sedang main bola. Katalah kita letak kat sini, Ali dan Abu sedang main bola. So, ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk. Sebab apa? Sebab ada dua cerita. Bukan sebab dia ada dua orang. Nampak macam betul dua orang, tapi sebab dia ada dua cerita. Cerita asalnya ialah Ali sedang main bola. Ayat kedua adalah Abu sedang main bola. Tapi kita gabungkan dua ayat tunggal. Kita gabung, ada dua cerita. Jadi Ali pun main bola, Abu pun main bola. So dalam tu ada dua cerita. Cerita tentang Ali, cerita tentang Abu. Dua-dua main bola. So jadi ayat ni adalah ayat majmuk. Sama juga kalau katalah cerita tentang seorang je. Ali sedang main bola dan sambil minum air. Contoh, contoh saja. Cerita seorang je. Ali je. Ada cerita lain tak? Ada. Satu cerita Ali main bola, satu cerita Ali minum air.
So Ali sedang main bola, Ali sedang minum air. So dia gabung dia jadi Ali sedang bermain bola sambil minum air. So dua cerita. Cerita minum bola, cerita main bola dan cerita minum air. So dua cerita. Bila dua cerita, ia adalah ayat majmu'. Nampak? So kena tahu ayat tunggal, ayat satu cerita, ayat majmu', ayat ada banyak cerita. Sama juga dengan ibu main bola lagi. Ibu jemur kain ni. Kita copy. Contoh, ayat asalnya, ibu sedang menjemur kain di belakang rumah. Kalau dia ada, ibu sedang menjemur kain di belakang rumah. Ibu sedang menjemur kain sambil berbual dengan jiran di belakang rumah. Dia ayat majmu' ke ayat tunggal? Ayat majmu'. Bukan sebab panjang, sebab ada dua cerita. Ingat, panjang dan pendek tidak menentukan tunggal ataupun majmu'. Tapi tengok berapa banyak cerita dalam tu ada. Satu cerita ibu jemur kain. Kedua, dah jemur kain, dia berbual pula dengan jiran. So, ada dua cerita ibu buat. So, dia adalah ayat majmu'. Simple kan? So, lepas ni, awak pun dah tahu bagaimana nak kenal ayat tunggal dan ayat majmu'. Saya harap lepas ni awak tak buat silap lagi. Okey, perhatikan sama ada dalam tu ada dua cerita ke satu cerita. Boleh faham? So, kalau faham, belajar je belajar. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.